Dia begini Syaril. Kalau keluar sekejap ini bukan live, saya boleh bercakap dan menjawab, lepas tu you potong, you live kan. Tapi sebab ianya live, lebih elok kita berhenti di setakat soalan itu dan saya jawab selepas habis. Sudah kamera dah tak ada lah. Kita tak live tu sih, kita buat rakaman. Saya janji rakaman ni takkan kita siarkan. Takkan disuntik. Itu saya tahu. That's the operator talking lah. That's the operator talking lah. I know it is not Tidak live, mahu menyinggung perasaan oleh kerana kalau kita tak nak benda itu dipotong, saya jawab seperti itu tadi. But it's up to you to use whichever angle that you want. Sebenarnya ini sesuatu yang tak payah kita berikan kepada rakyat mengetahuinya. I don't think we need to reveal this kind of thing to the whole world. Saya bersetuju. Sebab itu saya kata ego. Sebenarnya kalau tidak ada ego, is that wrong? Sebab tadi pun saya dah beritahu, pemimpin ni dia boleh terimalah teguran. Orang muda seperti KJ, like you, like yourself, tegur saya terima aja. Because kita tidak ada niat di sebalik itu untuk kepentingan saya ke KJ ke, you know. Kita terima dan kita bincang, tadi you cakap benda ni, I rasa setuju lah. Walaupun mak asalnya tak setuju. Is that wrong? Begitulah juga dengan kerajaan yang ada hari ni. It is konsep berterus terang ni. Prinsip berterus terang ni. The candor principle. Kalau dia boleh buat, and I think negara ni akan menjadi lebih baik. Berikan keadilan. Keadilan itu berterus terang juga keadilan. Ya, I made a mistake. I'm sorry. Ataupun, sorry, I tak tahu benda ni. Can we talk about this thing later? Can we discuss about the thing later? Janganlah oleh kerana nak nama kita terkenal di seluruh dunia, menjawab seolah-olah tahu semua dan akhirnya flip-flop. Samalah juga dalam parti. To me, it is easy kalau kita ni, pemimpin semua, duduk semeja fikirkan, the most important thing about masa depan generasi kita. Nothing, if we can do that, KJ, Syaril, negara ini, it is a beautiful country. We can go far. We have so many other products yang belum lagi diketengahkan. Belum lagi diambil oleh pemimpin kita. And I think you, both of you, yang boleh mengambil segala apa yang ada dalam negara ini, dijualkan, jual in the sense bukan jual begitu. I mean you promote, you market it as a product yang boleh memberi keuntungan kepada negara kita. And I believe it can be done. Saya juga ada anak-anak. They are also professionals. Ada lawyer, ada economist, ada doctor, semua. Can't they just think and be with all of you and look at it? Malaysia as a place for us to make sure sebagai negara yang maju ke hadapan, to lead and to build this nation together. It doesn't matter sama Melayu, China, India will have that kind of perspective ataupun tujuan untuk masa depan yang lebih baik.